Woi, ini Shah Alam ke atau bandar masa depan? Orang Indonesia kali ini benar-benar dibuat terpana melihat perubahan bandar Shah Alam yang semakin moden. Bayangkan ada LRT 3, jalan raya yang semakin canggih, bahkan ada terowong bawah tanah. Dan yang bikin shock, Stadium Shah Alam, stadium ikonik yang dulu megah, sekarang sudah dirobohkan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di Shah Alam? Adakah bandar ini sedang bersiap untuk berubah menjadi salah satu kawasan paling moden di Malaysia? Jangan ke mana-mana, sebab kali ini kita akan reaction habis-habisan lah melihat Shah Alam dari sudut pandang orang Indonesia. Dan video ini diambil daripada LRT 3. Jadi memang gempalah video ini. So jangan skip, tonton video ini sampai habis, baru komen macam mana penilaian anda dengan bandar Shah Alam sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video reaction kali ini. Jangan lupa sebelum kita mulakan, support channel ini dengan tekan butang subscribe, like dan hidupkan notifikasinya, supaya kalian tak terlepaslah video-video menarik seterusnya. Sokongan kalian sangat bermakna dan membantu channel ini terus menghasilkan konten yang lebih menarik. Dan kali ini kita akan melihat bandar Shah Alam dari perspektif orang Indonesia. Shah Alam bukan sekedar bandar biasa. Kita akan tengok bagaimana kawasan ini semakin berkembang dengan adanya LRT 3, infrastruktur moden, jalan raya yang begitu kemas, dan yang lebih menarik perhatian, ada terowong bawah tanah macam di KL. Tapi ada satu perkara yang benar-benar buat saya terkejut. Stadium Shah Alam yang pernah menjadi salah satu mercu tanda besar di kawasan ini kini sudah dirobohkan. Stadium ini sangat bersejarah sebab pernah menjadi perlawanan bersejarah di mana ketika dahulu Barcelona, pasukan klub terbesar di Eropah, pernah bermain di sini melawan Harimau Malaya. Jadi jangan skip ya, kita tengok sampai habis dan kita lihat sendiri sejauh mana gempaknya Shah Alam sekarang. Jadi tanpa menunggu lama, jom kita reaction sama-sama. Wah, tengok ni, ini baru nampak macam bandar yang sedang berubah besar-besaran. Perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah LRT 3. Bayangkan sebuah bandar mempunyai sistem pengangkutan moden seperti ini untuk orang yang bekerja, tinggal dan bergerak setiap hari. Kemudahan macam ini memang sangat membantu. Dan coba tengok suasana sekelilingnya. Infrastruktur jalan raya nampak begitu tersusun. Bila pengangkutan awam, jalan raya dan pembangunan bandar bergerak seiring, memang nampak Shah Alam semakin moden lah. Tapi tunggu dulu, ada yang paling mengejutkan. Kita nampak kawasan Stadium Shah Alam yang dahulu menjadi salah satu ikon besar di Malaysia. Sekarang stadium tersebut sudah melalui proses perobohan. Memang agak sayang melihat sebuah stadium yang pernah berdiri megah akhirnya dirobohkan. Tapi dalam masa yang sama, ini juga menunjukkan satu perkara. Pembangunan tidak pernah berhenti. Kadang-kadang sesuatu yang lama perlu digantikan dengan sesuatu yang lebih moden dan lebih sesuai untuk masa depan. Nah guys, inilah terowong bawah tanah Shah Alam ya. Ini Shah Alam, bukan KL ya. Ini Shah Alam. Serius, kalau
orang yang pertama kali datang ke Shah Alam, tengok kemudahan macam ni, memang boleh terkejut weh. Jalan bawah tanah seperti ini bukan sekadar nampak canggih, tetapi boleh membantu menguruskan aliran trafik dan menghubungkan kawasan-kawasan penting dengan lebih lancar. Sebagai orang Indonesia yang melihat dari perspektif luar, saya memang kagum melihat bagaimana pembangunan bandar dirancang dengan begitu besar. Yang menariknya, Shah Alam bukan hanya tentang bangunan tinggi. Kemajuan sebuah bandar juga boleh dilihat daripada pengangkutan awam, jalan raya, terowong, kemudahan awam, dan perancangan kawasan. Dan kalau semua pembangunan ini terus berkembang, saya yakin Shah Alam akan menjadi antara kawasan yang semakin menarik untuk dilihat pada masa akan datang. Dan saya pertama kali lalu sini, saya ingat ini KL je ada terowong megah, terowong anti peluru berpandu, anti bom. Ternyata di Shah Alam pun ada guys. Ini terowong ni agak panjang jugalah. Kalau kita masuk di dalam terowong ni naik LRT lebih kurang 2 hingga 3 minit rasanya. Agak lama jugalah kita bernafas di dalam terowong ini. Kalau ditengok dia macam terowong laluan MRT Kajang di KL. Tapi ini nampak banyak yang lurus ya. Kebanyakan dia rel dia lurus, panjang. Kalau di KL laluan MRT tu banyak yang seleko. Kalau di sini nampak rel dia lurus je, dan laju jugalah, agak laju jugalah tren ni lalu di bawah terowong ni. Sekejap lagi kita keluar dan tengok suasana terkini, keadaan terkini Stadium Megah, stadium bersejarah Harimau Melaya, kandang Harimau Melaya dulu bahkan pernah disebut sebagai gelanggang keramat Harimau Malaya. Nah, beginilah suasananya terkini guys, beginilah keadaannya terkini Stadium Shah Alam. Tapi jangan risau, karena menurut perancangan stadium ini akan diubah menjadi KSSA, Kompleks Sukan Stadium Shah Alam. Memang kalau tengok desain dia memang gempak lah guys. Tapi tak tahu tahun berapa nanti akan siap KSSA tu. Tapi saya nak tahu guys, kalau kalian berada di Shah Alam, bahagian mana yang paling buat kalian teruja? LRT 3, terowong bawah tanah, atau pembangunan baharu di kawasan Stadium Shah Alam? Tolong tulis di ruang komen ya. Dan kalau kalian suka konten reaction seperti ini, jangan lupa like, subscribe, and share kepada kawan-kawan. Kita teruskan perjalanan melihat Shah Alam, sebab nampaknya masih banyak kejutan yang belum kita tengok. Jadi kita lanjutkan di video yang akan datang, insyaAllah.